Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kak, bapak. Ya. Sehat ni anak saya ni. Macam mana? Anak. Ha? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Ha. Dari ni baru balik ke apa ni? Boleh pada ngamuk ni pi motor besar ni semua. Oh, pi rumah Tok Ha. Ihsan. Anak apa orang? Dan ni anak pi rumah lelaki ni. Rumah mak dia. Kita tak kahwin ni. Ya, tak kahwin lagi. Berat lah. Biarlah ya. Besan pula lah. Biasa mak lah, mak. Ya, besan mak. Ya. Baik. Okey. Ni kita dah berapa hari ya? Berapa hari dah mak ni? Buat dia. Belum ya? 2 minggu lah. Berapa hari kan tu? 2 minggu. Macam mana 2 minggu ni? Ha? Macam mana perbezaan 2 minggu ni? Perbezaannya memang rasa macam mana tak teringat dia. Apa itu? Tak teringat. Kalau tidak, biasanya kan? Biasanya kalau teringat ni, biasanya satu dah lah ni ambil benda tu dah berapa lama dah? Benda tu kira dah lama dah. Ambil lama dah. Lama dah. Lama tu berapa lama? Lama tu berapa lama lah ni saya umur 31 dalam berapa belas tak? 18, 20. Lebih kan tu? 20 tahun kan tu? Umur 20 baru start. Masa mula start tu ambil jenis apa? Dah jenis apa? Ambil syabu dulu. Ambil syabu. Macam mana boleh jumpa barang tu? Kawan bawa ke? Tokan bawa ke? Macam mana? Kawan ikut kawan tu. Ikut kawan. Biasa kawan dia kata lagu mana? Weh, hang nak try? Macam tu kan? Macam tu saya rasa sedap kan. Masa tu umur 20. Masa sekolah tak pernah ambil benda tu. Dah. Lepas sekolah dah 20. Macam tu. Okey. Kemudian dah umur 31-20, maknanya 11 tahun dah. Okey. Dengan 2 minggu pencapaian ni, apa perbezaan selepas kita begini? Macam kata kalau kita tak kenal benda tu lah. Dia main pagi ni, dia sakit, dia rasa macam tarik sendi apa tu kan. Oi, syabu pun tarik sendi ke? Dia nak syabu apa, heroin satu. Heroin. Tu heran. Heroin tarik sendi lah. Tarik sendi apa semua lah. Kira minum ni alhamdulillah kira tak rasa apa. Minum ni kira macam normal. Rasa normal tu daripada hari pertama ke ataupun hari ke berapa? Hari yang ketiga. Bukan tu lah, ketiga, keempat hari tu boleh. Hari pertama masih lagi rasa sakit lah. Sakit, tarik urat tu ada lagi, sakit urat ada lagi. Ada ya. Tapi start berhenti terus ambil heroin ni daripada hari pertama ke? Ataupun hari ketiga baru habis berhenti terus? Saya minum mula tu berhenti terus. Okey. Stop terus. Stop terus, on the spot. Stop terus. Andai kata biasanya satu hari berapa kali ambil? Satu hari ya. Senabak dia tak menentu lah kadang tu. Dah ada yang lebih saya dah macam tu lah. Dia macam ni lah, selagi ada hisap lah. Macam tu lah. Lagi dah. Dia heroin macam tu, selagi ada hisap itu. Lagi tak habis dia mengadap dia. Lagi dah lah. Memang dia lagu tu. Itulah. Lah ni berapa dik harga heroin? Ikut ikut kita macam mana. Ada yang RM1, ada yang 15, ada yang 20 macam tu. Ada duit kita pun on. Ada member belanja kita on. Baik. So daripada start hari pertama tu rasa pelik tak? Bila start ambil treatment, ambil penawar, tiba-tiba langsung tak ingat ke ataupun tahan ke macam mana? Macam kata apa, macam rasa tak mau, rasa macam mana dapat. Tak pernah rasa macam tak pernah ambil macam dulu. Kira kutip tak buang kira.
Kira tambah jadi benci tengok dia jalan jadi tangan itu. Oh, jadi tengok benda tu pun tak mau. Dia. Dia tu. Okay. Baik, nak tanya ada tak perubahan buang ayak tu macam mana? Macam. Kencing berak tu macam mana? Kencing tu kencing kan minum ayak masuk banyak kan. Kencing ni dekat kencing sasak kencing macam tu. Lepas tu pula dia main cerit. Cerit dalam sehari tu yang beda lah. Hari ke berapa start cerit? Hari kedua. Hari kedua start cerit lah. Okey, cantik tu. Tu maknanya usus dah elok lah. Kira cerit tu keluar pelik lah. Dia keluar memang kotak lah, hitam betul ya. Betul hitam lah. Okey. Lepas keluar tu dadan rasa ringan badan tu. Tu rasa lain. Alhamdulillah. Lain badan pun rasa ringan macam rasa macam nak nampak macam. Syok lah jadi badan okey. Yalah badan rasa ringan lah. Alah. Alhamdulillah. Lah umur 30. Lah 31. 31. Duk, lah memang tak buat kerja apa lah. Lah ni akhir hari Senin. Kedua kerja ni hari Senin pun nak pergi. Kau tak boleh pergi kerja ni. Tak boleh pergi nak ada je orang pun. Okey, baik. Alhamdulillah. Ada apa-apa yang nak cerita kat saya selepas kita bagi treatment 2 minggu ni? Kita macam mana rasa macam apa dia yang nak bagi tahu kat Pak Yu ni rasa benda ni pelik betul ya kan. Muka macam mana, muka tengok kat cermin macam mana, ada orang tegak tak? Ada orang tegak tak muka kita, dapat beza ke macam mana? Daerah ni dah tegak bagi. Member macam mana? Ada member kan selalu duk jumpa member. Dah tak jumpa, tak jumpa. Start baru tak jumpa member dah. Tak jumpa dia buat impah. Cantik. Dulu keluar pi rumah ni lah, mak adik lah. Lah. Alright. Jumpa member api. Elok lah. Tak apalah. Kalau tidak, duk cari member sebab cari barang. Tu. Lah dah barang tak teringin, dah tak carilah member. Cari member pula abang lah. Lah takkan tak nak member main cari kot. Apa dah? Tak nak member main cari kita. Tak. Alright. Okey, baik. Selamat. Mai nak cakap mak. Okey, baik. Pak. Terima kasih kongsi. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang berkata. Ya. Ya, Kak. Tengok pada mata Kak perubahan anak tu macam mana? Dia nampak ni dah kata muka dia nampak ceria. Tak kusam macam dulu lah. Dulu nampak kusam kan? Kusam dulu lah. Tadi dah abang. Dah abang tema apa kau tadi? Saya tanya lah. Dia duduk pergi mana apa semua kan. Dia keluar sat-sat kan. Tak ya. Kalau tidak keluar tak balik. Keluar tak balik. Ni macam mana mak rasa semua perut dah hilang dah belum? Dah hilang semua perut dah hari ni? Ada tekan ni alhamdulillah banyak lah dah. Jadi baru ni kan yang kau kata dia tak balik tu. Bahkan kau kerja, bila kau kerja tu rumah tak ada siapa, dia duduk matuk dia. Kawan handset dia yang ni rosak kan, telefon tak boleh lah. Jadi kau tak tahu dia pergi mana kan, telefon tu dia kadang-kadang tak angkat. Lepas tu tonton sajalah. Telefon tak angkat, kita pun kata gitu. Bapak kata tak balik tu. Kita tu risau sangat. Ayah dah tak ada nak tidur lah. Ayah semua ni kan duduk demam tu tak apa lah. Memang larut dengan anak tak balik dia apa telefon tak memang tak ada yang set kan. Jadi macam tu, jadi serabut lah. Ni dah balik tak apa dah, duduk matuk dia. Memang duduk matuk dia, mau balik pergi sana lah. Kita tak ada rumah kan, ayah dah kerja, memang rumah tak ada siapa. Yalah kan dia tak ada siapa, dia pergi lah rumah tuk dah. Dah lah kawan tak ada telefon. Kita serabut mak ada fikir bukan-bukan dah. Kita dekat tak elok lah. Itu lah kita mak dia kan macam mana kan. Duduk juga dah nak pergi elok.
Sangka yang elok sudah lah. Anak tu dah bertiak lah. Dia pun dia berusaha juga nak bagi orang kita rasa sangka kita elok. Kan? Buang-buang lah prasangka buruk tu. Tu dah. Dah tahu cerita baru tahu. Saya bila tengok tu saya tahu dah tu saya biar. Saya tu yang saya biar tu. Tak apa, asal kita tahu lah tu anak dia pergi mana. Ni apa, dia tanya dia ubat tu dah sikit mak orang dah tahu. Dia buat macam ni hari tu kan dia kata dia tak ubat tu di rumah kami pintu kadang-kadang kunci tak tinggal kat dia kan. Lepas tu dia kata dia ambil ubat tu dia kata macam 10 titik tu dia dah bagi 20. Macam tu lah. Buat macam mana kita dia tak makan hari tu kan. Ada macam tu lah. Ya. Janji dia makan je. Tak apa. Kat macam tu kat dia. Macam 10 tu hambat 20. Macam petang dia tak makan tu. Jadi 40 lah sehari kan. Macam tu lah. Jadi tak boleh makan. Itu cerita dah. Boleh juga macam tu. Satu lagi, berapa lama Kak duk follow saya? Duk nak ambil, tak ambil? Kat setahun kau tak ingat? Tangguh kat setahun tu. Kat setahun mungkin duit tak ada kan. Ada kata lah. Tahu jadi macam ni lah. Rasa-rasa nak tangguh tak sampai setahun? Tak lah kot. Duk gaya. Kan? Itu niat tu memang nak buat anak nak pergi elok tu memang ayah dia tu duk tembang-tembang ajak ayah dia ni kan duit tak ada duit tu yang kami duduk diam satu lepas tu dia kena tangkap. Dia berapa kali dia kena tangkap? 3 kali dah. 3 kali hak mula-mula kena tangkap duk berapa lama dalam? Mula-mula AADK tu dia duk 8 bulan tak silap kak. 8 bulan. Kali kedua laporan tu lah. Mereka ikut rekod. Kalau duduk danau nak elok, mereka tahu. 8 bulan berbang. Lepas tu yang kali ketiga kena tangkap ni? Lebih kurang tu je. Dia duduk tak lama daripada dia rekod elok duduk danau. Lepas tu dia keluar lama tu baru kontak saya balik. Dia tengok. Dia tengok tak jadi juga noh. Kena. Bulan 6 pokok ni lah. Ya. Tak jadi kok. Tentu cerita dah. Kalau tangkap 10 kali pun sama je. Lama juga lah tu lah. Naya lah duduk dalam macam-macam jenuh. Betul. Bukannya kata ada juga daripada kawan orang masuk tu macam mana tak tahu dah. Ada je benda tu. Dinding penjara pun boleh masuk. Itu kan pula sepadan kan. Ada ceritanya ada macam-macam orang tak. Jadi sebenarnya yang perlu kita letak tembok dekat hati dia, bukan letak tembok kat dinding tu. Betul. Dia juga. Bila kita dah letak tembok, macam kita bagi treatment DRT ni, kita letak tembok, tembok repang. Tak teringin lah. Tu lah. Tadi Pak Yu tanya dia kata je lah. Dia minta ubat. Dah kutih tok buang dia Pak. Hari yang pertama hari tu juga dia kata kutih tok buang. Dia ubat macam tu lah. Alhamdulillah. Ya duk sabuk keluar duk nak memang kalau bagi dia dah RM5 minyak tu dia tak banyak bawa minyak motor kan dah. Iyalah. Cuma kena tak rumah. Dia pun kan kena kurang kat rumah kan. Tak kalah nak terona dalam rumah. Jenuh. Nak kurang dalam rumah macam tu cerita dah. Dah lah budak kampung bukan jenis duduk dalam rumah, budak kampung rasak. Lah. Apa ya? Kan? Tu. Abang kaya tu apa nama? Tu saya fikir bukan. Anak tu dia pun tak larat nak masuk dalam dah. Ayah dia kerja nak marah. Pongah. Dia pongah sikit. Mak abang kaya marah hantar dia apa kita anak kena berkawan. Betul lah. Anak-anak ni tak boleh. Bukan memang kita marah boleh marah tapi kawan dulu. Lepas kawan baru marah. Tu lah. Kan anak banyak kan rumah tok kan anak tok ni tinggal di kecil kan kerja kan dia pakai tinggal tok bapa masuk tu dah 3 orang sama lah biar satu lagi kita tak nampak depan mata anak buat benda tak elok tak usah duk fikir bukan pasal apa Allah ikut sangkaan hamba dia tambah pula sangkaan mak ayah kita bukan apa lagi kita duk fikir bukan lagi kita tak maulah jadi bukan. Tu dah. Kena ingat benda tu. Tapi dia pun nampak kata macam cuma nampak macam manusia kita lah kan. Macam muka dia pun berubah banyak lah. Sejak situ kan ya Allah cengkung makan benda tu kan. Kita tengok pun
Ni kan jadi muka awak kata ni seri. Cerita dia tu. Berisi dah lah ni. Berisi dah. Sampai muka berseri-seri, nampak seri, cakap elok pun duk sangka bukan-bukan lagi. Dulu kan orang kata mata pun jadi steam, tak dapat benar tu kan. Jadi layu. Kita tengok pun jadi rimah. Alah, kemahal. Dia tengok mata dan dia pun kata, kita lah kan. Macam tu. Betul. Cuma nak perubahan, bagi waktu demi perubahan. Macam tu lah kan. Mata kawan nak mati tu. Pelan-pelan lah kayuh kan. Macam tu. Dia tak apa dah, dia tak pergi dah jumpa kawan-kawan dia. Dia kata, tak pergi lah jumpa kawan. Okay, ada malam dalam sebulan lepas makan bab bayu tu kan, dia buat. Tak tahulah dia buat perubatan apa tu dekat tiba-tiba jerai tu. Ada dia dah kata dia ni pada tak faham apa tak. Dia buat ubat rawatan free tu dia pergi kantor. Tengok dia apa. Dia beli naga sudah balik. Ya. Sonok. Cuma hidup rumah kan. Keluar pergi tengok orang jual ubat. Yang ayah ada kata, suku dia kata, anak mu'eh duduk di pagi-pagi dan rumah dia, ayah dia terga lah kan, duduk ikut lainnya. Duduk tantuk je tak badan dia kata, ayah dia terga lah. Macam tu, ayah dia kan, jenis apa mu'eh, dia marah saja. Lah tengok anak tu dah elok-elok lah tu, dia fikir bukan-bukan. Tu ayah dia kata, ayah dia tu, bila balik tu, balik tak apa lah. Kau tak kerja, tak darat. Tengok kita buat tengok. Kita kurung pun tak. Tu lah. Lepas macam tu tak ada apa Sebab apa? Darah dia dah cuci habis dah, bersih tak ada. Tak ada, benda tak ada. Tu dah. Nampak dia apa sikit dah. Alhamdulillah banyak dah. Tu dah. Boleh cakap dia malam ni. Tu dah dengan bayu tu. Terus saya ingat, Juzul fikir bukan dah lepas ni. Ingat benda elok, doa yang elok. Biar anak kita tu pergi bukan dengan sangkaan buruk kita, dia pergi mana-mana bersama dengan doa kita. Tu yang kita perlu kan. Kita serah ke Allah. Ni, kita dah ikhtiar. Bila dah ikhtiar, sampai masa serah ke Allah pula. Betul. Allah nak tengok juga. Ni, dah ikhtiar tak percaya kat aku pula. Takkan nak bubuh kamera dekat dia nak pergi mana? Follow bintang mana pun tak? Dia tengok kamera nak pergi mana? Mana boleh lah betul. Budak landui boleh tak? Sangka baiklah dengan Allah. Kan kesian sama kat dia. Bila kita fikir bukan fikir buruk. Naya dia pun tekanan juga. Betul. Tekanan tu tak mau. Tak ada dia tak benda-benda. Aku dah buat baik dah. Duk sangka aku buat benda tak baik. Nampak? Betul. Percaya sudah. Betul percaya kat dia. Bukan tak percaya. Apa kita percaya dengan proses. Proses. Kadang-kadang ni kau nak buat. Kita tu sakit lebih pada anak. Betul. Tak badan. Betul macam you kata tu lah. Tak badan. Sakit kita lebih dari anak. Sakit kita ni. Gila kita tu. Kita punya halusinasi lagi teruk pada anak. Kita pula. Halusinasi kita tak kisah dah. Dia jadi secara macam tu. Bahaya. So, kita main bisik. Dia karau. Tak elok main. Tu lah. Anak di mana tu? Tadi dia minta RM5. Dia jumpa kawan dia. Dia main. Dia main. Boleh main dah. Tapi kalau lagi dia minta RM5 bagi kan minta 10 tu. Dia minta buat minyak motor. Baru nak makan. Kak bagi lah. Kena kerja. Tu je lah. Dia boleh duduk rumah jaga kita sambil-sambil pun tak apa dah. Jadi dia kata semua yang tak ada siapa rumah, ayah dah tak ada bakat tak ada rumah baru ni ayah dah tak biar rental seminggu kat dah, demam. Ayah umur apa? Ya dia 54. Patutlah cengeng. Cengeng. Ayah tengah kuat ayah muda cengeng dah dari dulu panggil dah jenis tu dah, anak-anak bukan ingat dah sangat pun. Jenis pongai apa sikit nak marah je tu kan, macam Pak Yu kata tadi. Kata nak makan satu meja dengan anak tu Pak Yu nak tengok lah. Sebab pun lagi pun dia dah kerja kan, anak rumah tu. Jadi Pak Yu macam tu cerita dah. Ayah dia kadang nak sembang tu sembang kan. Kita nak makan dengan anak tu Pak Yu dia. Kan anak duduk sana, dia duduk sini jadi macam tu dah kan. Kalau sembang tu sembang. Lepas ni kalau nak tanya anak, jangan dia tanya hang pergi mana. Tanyalah hang makan kat mana tadi. Tanyalah aku tu. Tapi kalau tanya dia kata makan masuk betul keluar
Dia nak perut ceramah di pantai gerai tu lah. Dapat minat tengah balik ya. Banyak tu dah. Itu je lah. Kadang-kadang pun kok. Kadang-kadang pun kok tengok. Duduk tengah kai dah kan. Dia duduk suruh adik dia musuh tu. Dia datang. Macam tu. Macam tu. Mak orang datang. Dia keluar tak kan. Bila tengah balik lah. Dia lepas ceramah. Duduk tengah buat perubatan kan. Kalau kerja tu balik dah tu lah. Dia dah insik lah. Duduk tengah adik dia dah. Ya. Macam tu lah. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah tu. Tak apa. Teruskan treatment tu. Guna tu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Tapi nanti ubat tu ada sikit. Ikut je kalau habis tu nak pakai botol besar tu lah. Macam mana? Nanti habis beritahu saya. Okay, tak apa dah. Jangan lupa recommend dekat orang-orang kat sana tu. Okay, insyaAllah. InsyaAllah. Kalau orang sama, orang sama. Kita adik. Takkan kita yang lepas, orang lain mana juga. Kan, insyaAllah. Baik, baik, selamat. Baik, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tadi ini kes daripada Baling Baling Kedah. Daripada Baling Kedah sebentar tadi, umur 31, masalah heroin. Dah follow Pak Yus ni, Pak Yus ni dah lebih 1 tahun. Kena tangkap 3 kali lah masuk dalam. Lagu tu je jadi dia. Kalau kau nak tangkap lagu tu jadi dia. Apa dengar suara Pak Yus jelas tadi? Dengar perbualan tadi jelas. Kalau jelas kau main jelas. Come on guys. Untuk kesedaran untuk semua. Masalah dadah ni bukan masalah besar. Allah tu maha besar. Ini terbukti depan mata semua. Boleh dengar sendiri. Anak tu bercakap macam mana. Mak bercakap macam mana. Tak payah tak jumpa pun. Tak pakai. Tak payah sewa pusat. Tak payah nak buat bangunan. Nak buat asrama. Tak payah. Tak payah nak habis masa. Nak kurung. Nak masak makan bagi kat dia. Tak payah. Dia pergi cari makan sendiri. Dari jiwa untuk semua. Biar dia pergi cari makan sendiri. Dia boleh pergi kerja, pergi basuh pinggan ke, nak pergi motong ke, pergi. Macam mana saudara-saudara daripada Kelantan? Ketua polis Kelantan jihad menentang dadah. Berperang dengan dadah macam mana? Adakah mahu bersama? Nak lawan dadah bukan dia susah sangat. Andai kata nak lawan dekat sempadan, tu dia tembok penjara lagi keras. Lagi tak ada lubang nak masuk. Sampai. Penjara dan sebat tak pernah memulih, hanya menambah derita di hati. DOT Masteri bukti sejati, tanpa kurungan keluarga di sisi. Jangan bazir masa cara lama, ada jalan pulih penuh makna. Hukuman bukan jalan pemulihan, kasih sayang bawa perubahan. DRT Masteri terbukti berjaya, pantas mudah kembali bahagia. Wow. Cukuplah sistem lama menghukum, bukan memulih hanya menekan. DRT Masteri beri harapan, tanpa pisahkan masa depan. Squad DRT, apa? Doakan. Kakak ni selepas lebih setahun baru ambil treatment. Mudah kembali bahagia. Jika hukuman itu jawaban, hukuman tak beri kebajikan, sudah hilang kan? DRT Masteri nyata berkesan, pilih pemulihan, tolak penderitaan. Pilih pemulihan, tolak penderitaan. Apa saksi? Jalan pemulihan. Pasal apa Pak Yu buat live? Pasal apa Pak Yus buat live? Sebab Pak Yus nak lebih ramai jadi saksi hidup.
Saya pernah tengok Pak Yus buat live. Dia call straight direct memang. Okey, saya nak cerita sikit gambar. Dulu saya ada satu case. Dia follow saya dalam setahun lebih. Mak dia, isteri dia. Dia ni sangat negatif dengan saya. Dia sangat negatif dengan saya. Ego lah, ego. Ni pesakit lah. Pesakit, dia ego. Penjara dan sebat tak pernah memulih. Dia tak percaya yang pemulihan ni wujud. Dia tak percaya. Dia kata mengarut. Kadang-kadang isteri dia tengok live saya, isteri dia saja buka suara kuat. Bila buka suara kuat, dia kata, "Han tak payah buka suara kuat lah. Han tak payah nak bagi aku dengar." Macam tu. Ni 2019. Satu hari, dia tengah duduk scroll telefon, dia nampak live saya. Bukan bini dia ni, dia sendiri tengok. Bila dia tengok tu, saya tengah live macam tak sah. Bila dia tengok live tu kan, dia tengok, dia kata, "Osh, ni betul-betul real ni." Bila dia tengok sendiri, baru dia tengok, dia sendiri mengaku, yang ni betul-betul real. Bukan main-main. Penerangan yang saya bagi tu, dia kata sebiji, dia kata hak macam mana dia pun lalu. Terus dia buat keputusan, dia ambil selepas tahun. Tanpa pisahkan masa depan. Selepas tahun. Ini dia. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian mak dia, disebabkan anak ni terlibat dengan dadah, mak dia cikgu. Dia tak boleh terima situasi tu sampai mak dia jadi gila. Gila ni macam mana? Sampai telanjang. Tak sedar diri lah. Akibat anak ambil dadah. Telanjang pun dah tak malu lah. Tahap jadi gila tu macam tu. Anak isap dadah, mak jadi gila. Cantik ya QR Pak Ya. Mana tahu ada WhatsApp tak. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih gang yang hadir, thank you. Sebab tu saya cadangkan video tu apa semua. Bagi mereka tengok, mereka sedar kepentingan ni, insya-Allah mudah-mudahan. Ada siapa-siapa yang nak tanya sesuatu dengan saya? Nak tanya sesuatu, insya-Allah. Sudah-sudahlah, dia hantar masuk penjara, masuk lokap, masuk pusat. Ada kata betul dia degil, dia tak ni, itu cerita lain. Lah ni buat cara mudah. Buat cara mudah dulu, nanti baru buat cara susah. Terima kasih Tuan Kamal join. Tuan Kamal ni follow saya daripada DRT tu. Dia ada orang-orang dia bila start saya sembang DRT, geng-geng DRT start masuk. Macam mana perkembangan dekat sana? Apa ni skuad DRT? Komen sikit guys, gambar semua dekat mana? Kita sharing sikit. Dia temas diberi harapan tanpa pisahkan masa depan. Hukuman bukan jalan pemulihan, kasih sayang bawa perubahan. IRT mesti terbukti berjaya. Siapa ni? Saya sudah like dan subscribe channel Ustaz